welcome back to my channel Amika Fishing. So pada vlog kali ni saya nak ajar korang cara nak mancing ikan pacu Hari ni saya berada di kolam Joran Terbang. Anda boleh lihat. Saya datang awal pagi guys, dalam pukul 9. Tak ada orang lagi kat kaunter. So hari ni saya sendiri je. Teknik mata saya gunakan kat sini ialah teknik ni guys. Dah boleh lihat Okay guys, ni dua mata ni saya menggunakan 80 pound mata kai saya guna saiz 11 Daichi dekat saya. Tak silap saya nama dia Daichi 80 pound. Sebelum tu untuk tali ni kan anda boleh cari tali jenama Joff. Cari tali Joff. Ni tali ni untuk main line guys, tapi saya jadikan dia sebagai tali leader. Saya first time guys mancing kat Joran Terbang ni, saya tak pernah turun lagi. So dengan itu saya akan ni macam ni. Alright bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, apa nama kolam ni bang? Kolam pancing Joran Terbang. Okay, berapa bayaran masuk kolam ni bang? Kalau main patin RM20 lah, main tangkap lepas. Kalau main pacu kolam depan, pacu toman 33 jam. Kolam pating ni ada jackpot ke abang? Sekarang dah tak ada, main tangkap lepas je lah. Waktu operasi bang? Pukul 10 sampai 12 malam. 10 pagi, 12 malam. How to contact? Macam mana nak contact kalau nak datang ke sini? Boleh ambil nombor lah. Nombor kat papan atas. Okay. Dua-dua kolam ni boleh mancing ke bang? Boleh. RM20 dua kolam ni lah. Sana pating tak? Sana patin, keli. Social media ada tak kat sini? Facebook ada lah. Apa nama Facebook? Joran Terbang. Kolam pancing Joran Terbang. Peraturan? Sini kalau tangkap lepas main bebas lah. Kalau umpan pok ayam tak boleh lah. Kalau main patin. Kolam pacu? Pacu bebas. Pacu bebas. Suggest umpan kat sini apa bang untuk pacu? Pacu pakai buah sawit boleh, buah sawit. Kalau nak buah sawit sini ada. Dengar tu guys, kalau korang tak ada umpan ke apa nak mancing pacu, sini ada sawit guys. Sini boleh angkat dia. Sini pacu memang laju guys makan umpan tadi. Toilet dan surau macam mana bang? Kalau nak solat dalam ni boleh. Dalam ni. Toilet belah sana, ujung sana. Sana ada toilet guys, korang boleh pergi. Alright, terima kasih bang. Baik, sama. Jangan lupa subscribe Amika Fishing. Mantap. Baik. Nombor telefon 013-684-8525 betul bang? Encik Kamal. Abang ke Encik Kamal? Tokek kolam. Ni kolam pating kalau korang nak pergi. Memang luas kan, tapi hari ni aku tak mancing pating sebab aku dah ada gang. So aku mancing biasa je. Ni kolam ni dah tak ada ikan guys. So mancing ikan kecil lah korang sini. Ni guys. Benda lah mangkuk ni. Cacing. Finally guys, I got pacu guys. So big. Okay. Right guys.
Tunggu. Sawit ni. Ini sawit ni. Okay guys, saya rasa 8 ada, 7, 8 ada ni. Ni Oh, ikan kedua guys. Ikan kedua Okay guys, macam ni teknik saya mancing kat kolam joran terbang, kolam pacu. Ni mata dua sawit ni, kita kopak-kopakkan dia sikit, keluarkan dia punya isi dalam. Sebab kita nak bagi minyak dalam air tu. Bila sawit tu berminyak, dia akan jadi tarikan ikan. So bila tarikan ikan, ikan nampak dia akan makan. Macam ni ada pak. Guys, kalau nak dapatkan sawit ni, anda boleh pergi masuk dekat entrance kolam sana tu. So dekat tepi tu dia ada macam pokok sawit sana. Anda boleh dapatkan guys tu kat kolam joran terbang. Tak perlu pergi tempat lain. Okey, ni biji getah guys. Biji getah ni boleh dapat kat tepi-tepi ni je, belakang-belakang ni ada. Nak baling dia kena kat ujung. Anda pakai batu mati. Batu mati. Macam tu lah teknik dia. Nak mancing pacu ni dia agak ligat sikit makan umpan. Pancang korang make sure kena macam ni Depan dia mesti kuku kambing. Senang bila korang lock ke. Macam saya memang free. Sebab saya suka dia punya tarikan masa dia makan tu. So kalau contoh korang lock pastikan lock tu dia macam ni. Dia tak macam kuku kambing orang panggil. Saya pun tak tahu kuku apa. Dia akan terkepok keluar macam ni. Kita tak nak macam tu. So pastikan ambil yang macam ni. Saya beli ni murah je, RM12. Tapi saya tak ingat kedai mana saya dah beli. Kalau saya nampak pancam macam ni, saya akan suggest kedai yang korang boleh beli gerak. Balik sana lah pula tempat lain. Situ je. Nampak guys, bau je guys. Ok guys, ikan ketiga menggunakan buah langsat. Longan. Menggunakan buah longan ni guys. Saya rasa dalam 4 kilo ada lah, 5 kilo macam tu lah. 5 kilo ada lah ni guys. So ni So kolam ni dia tak ada pondok guys. Kolam pacu ni dia tak ada pondok. Dia memang open sekeliling. Tapi waktu tengah hujan guys, renyai rintik-rintik. Tadi pun saya dah naik 2 ekor dah. Kuat pacu dia tarik sini. Saya ada perut ayam, saya ada kulit ayam, saya ada hati ayam. Tapi pacu kat sini guys, makan ni je guys. So far sangat mudah. Tapi nak dapatkan ni kena cari tempat lah yang ada sawit. So buat dia sini sawit. Ikan dia besar-besar lah guys. Tak ada lingkungan semua 7-8 kilo saya naik. Adalah racing kat sini guys. Kita, hatiku tetap Amika. Nawai Amika, Amika, Amika. Namamu berdendak dalam jiwa. Amika, Amika, Amika. Hanya kau ratu dalam cinta. Aduh.
Okay guys, ikan terakhir saya dalam 7 kilo ada. Guna sawit je guys. Su, happy birthday Su. Hello guys. Inilah kolamnya. Bol yang guys. Nampak guys, bol. Kau je. Video ke apa? Video dulu. Dah, pergi lepas.